Kalau kau orang Melayu, kau patut tahu cerita ni. Apa jadi? Orang masuk kampung kau, buat macam rumah sendiri dan bakar kampung kau. Semuanya bermula kat sini. Pasir Salak. Tempat tercetusnya peristiwa paling berani dalam sejarah kita. J.W.W. Bush, Presiden British pertama kat Perak, dilantik selepas perjanjian Pangkor. Tapi dia datang bukan untuk bantu. Dia datang untuk rampas kuasa. Bush masuk dengan cara kasar. Dia ubah sistem, rampas kuasa, kutip cukai, langgar adat dan tak hormat Raja Melayu. Orang Melayu marah. Datuk Maharaja Lela, Datuk Sago, pembesar-pembesar Melayu. Diorang bersidang senyap-senyap. Dan satu keputusan paling radikal, Bush mesti dihapuskan. Dan 2 November 1875, Bush kaku kat tebing Sungai Perak. Datuk Maharaja Lela, Datuk Sago, dihukum gantung sampai mati. Tapi sejarah tak mati kat sini. Pasir Salak ni jadi simbol keberanian pertama orang Melayu melawan penjajah. Kadang-kadang, sejarah bukan tentang perang, tapi tentang maruah. Kisah Bush ni bukan sekadar kemarahan, tapi suara orang yang tertindas.